Ya, selamat pagi rakan-rakan. So, hari ni hari keempat kita bermalam dekat Tanjung Malim. Hari ni kita punya tentatif 3 bukit macam itulah. Kita akan naik Fraser, Bukit Tinggi dan sekali Genting. Lepas Genting tu baru kita pergi Melaka lah, dan bermalam di Melaka malam lagi sebelum kita tamatkan touring kita dekat Pontianak. Balik sarang lah satu orang. Okay, ni tengah siap-siap kemas. Member pun tengah mandi. Tu nanti kita pergi sarapan dulu lah. Mungkin kat bawah je kot. Kat bawah ada mamak kan. Kita makan kat bawah je. Right, jumpa kejap lagi. Matahari dah naik guys. Kita dah packing tapi belum nak check out lagi. Kita nak makan dulu kat mamak ni, sarapan. Lepas tu baru kita gerak lah. Aku punya bag pun kat atas lagi. Helmet pun kat atas lagi. Ni member tengah packing ni. Siap-siap. Ke mana? Fraser dulu. Mantap. Masalahnya pukul 10 dia kelihatan. Tengok tiba-tiba Genting lah. Member ada masalah. Jadi kita tak fikir masalah dia. Kita makan. Masalah saya sendiri saya tak selesaikan, nak kena fikir masalah awak. Awak siapa? Baik, saya makan. Makan. Zap. Okey, kita dah nak gerak. Kita nak gerak meninggalkan Tanjung Malim menuju ke Fraser. Oh, baik guys. Dapat tu view dia tu. Nice. Kabus. Okay guys, tu Tanjung Malim guys. Ini nanti kita belok kanan. Masuk highway, tak masuk highway kan? Dulu kampung. Kita jalan kampung. Sampailah ke Fraser. Okay. Nice. Caravan, kita punya idaman ni guys. Caravan. Dia pakai glove. So update terkini, kita tadi botol minyak kat sini. Kita dah berada dekat dalam kawasan Kuala Kubu Baru lah. Tunggu sampai Pekan ni lagi. Sikit lagi sampai Pekan ni. Lepas tu kita perlu naik Fraser. Nanti jumpa kat Fraser. Okay. Zap. Kita dah sampai dekat Kuala Kubu Baru. Nampak tu MPHS, ada Bandaran Hulu Selangor. So ni dekat daerah Kuala Kubu Baru. Daerah ni. Ya, daerah bandaran Okay, ni kita terus lagi ke depan sampailah ke Fraser. Bismillah. Okay guys, sikit kecewa lah Aduh, modal pula. Aku boleh lupa pula bateri kamera aku dekat hotel. Aduh, tertinggal pula. Dah tak dapat nak ambil gambar. Jom ni next kali dapat rekod video je lah. Okay, ni semua nak naik atas ni. Padu beg dia. Aku dah bongkar habis semua beg-beg aku. Ternyata tak ada baterinya. Sedih.
Yes, alhamdulillah kita dah sampai dekat Bukit Fraser. Lah ada bukit ni. Yes, Bukit Fraser. Kita dah sampai guys. Kita nak tangkap gambar, kita minum teh dulu. Lepas tu baru kita turun bawah nanti. Okay. Banyak pula kontena ni. Tak ada orang lah hari ni. Tak berapa ramai lah. Kita nak ambil gambar kat jam ni. Motor kita berdua. Siapa yang nak ambil gambar kan? Alhamdulillah kita dah sampai. Makan modal guys. Makan modal. Bensin habis, mata jatuh. Makan modal. Okay, ni kita nak pergi makan mi dengan makan cendol. Betul? Bismillah. Yes, tempat biasa kalau kita datang sini singgah ABM Cendol and Rojak. Tengok apa ni tengah buat rojak. Oh banyak, bagus. Tu dia tengah buat mi goreng. Ya, kita makan dulu guys. Minum cendol, makan dengan mi. Walaupun kita dalam kesusahan hati, bateri tinggal, mata hilang, kita tetap teruskan. Bukan aku, terbalikan. Ini yang Oh, betul bang, GoPro sedih hari ni aku nak. Okay guys, kita makan dulu. Okay, kita dah makan tadi, lepas tu dah pergi toilet pun buang air. Sekarang ni kita buat keputusan untuk turun terus ke bawah. Kita turun, pergi ke Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bergerak sekarang meninggalkan Fraser Hill menuju ke Bukit Tinggi. Ni kita akan lalu Raub. Okay guys, kita berhenti rehat sekejap. Ambil angin, luruskan badan yang bengkok-bengkok ni. Tengok, manusia. Allah Akbar. Apa? Komen sikit tu. Kita on the way turun daripada Fraser nak pergi ke Raub untuk ke Bukit Tinggi lalu Bentong. Ya. So kita nampak air terjun Bukit Telaga. Bukit Telaga, ya. Kita singgah kejap. Ambil vibe je. Betul. Okay. Badan memang dah sakit kan? Badan penat lah. Penat. Okay, jom kita tengok air terjun dia. Air terjun dia sungai lah, sungai. Aduh. Okay, we love air terjun Bukit Telaga. Itu guys. Baik, nampak tak nampak? Nampak lah, nampak juga lah. Ke sebelah sana. Sebelah sana pun baik ke? Best. Best. Okay, kita orang tak ada masa sangat ni. Jadi kita nak gerak pergi ke Bukit Tinggi pula. Jumpa dekat Bukit Tinggi. Oh, baik. Wrong turn lah. Outtake. Ini bukan turn lah. Dia orang buat outtake guys. Berapa ratus
makan dulu dekat Lemang Toki. Tengok ada meja tak? Kalau tak ada kita gerak di tempat lain. Ramai ni. Ramai motor, ramai kereta. Rambut dia lawa lah. Dari sana masuk dia. Boleh. Okay guys, kita dapat meja. Jadi kita gila-gila ambil makanan. So aku cuma makan lemang dengan rendang daging tu, dengan harga RM7.5. Air RM7.5. So total makan kat sini adalah RM10. Ni aku tengah tunggu Denmark, dia pergi ambil makanan. So aku makan dengan kawan. Denmark pun ambil sama juga, rendang daging tapi dah ada ayam goreng. Mantap. So kita makan dulu. Okay guys, kita dah selesai makan, dah settle semua. So kita nak gerak lah. Dah tak ada masa ni nak pergi Bukit Tinggi. Sebab kalau Bukit Tinggi kita nak naik genting lagi, jadi kita agak rushing. Nice. Mari kita menuju ke Bukit Tinggi. Yeehaw. Okey, satu orang RM14. Alhamdulillah dah parking motor kat sini. So kita punya tour guide akan bawa naik atas. Kita dah sampai Bukit Tinggi. Lepas tu mana lagi? Sini memang jarang orang pergi lah. Tapi yang lalang dah nak sampai kan, kita singgah dulu. Kita cuba tawan 3 puncak dengan motor kita. Razor, Bukit Tinggi, Genting Highland. Yang penting Maggi daripada Kuala Lumpur. Pelok. Bukan air? Bukan naik atas? Oh. Okay guys, kita mau ngambil option turun menggunakan tangga. Sebab lift kalau ramai orang. Cong. Okay guys, kita tengah siap-siap pakai baju hujan. Kita nak teruskan perjalanan pergi ke Genting Highland. Betul? Highland, betul. Jadi kita akan bergambar dekat Genting pula. Tapi tak pakai kamera pakai handphone je. So agak berapa sampai Melaka ni? Melaka rasanya lepas maghrib sampai. Baiklah.
Nanti kita berhenti kat mana-mana, kita solat. Okay gang, kita bergerak meninggalkan apa ni nama dia, Bukit Tinggi Kita nak menuju ke Genting Highland insyaAllah. Turun ni macam apa? Mungkin aku tak rekod apa-apa gang. Tunggulah sampai bawah nanti baru rekod. Kita kena fokus pada pemanduan. Sebab jalan hujan pula, jalan licin, hari hujan kan. Alright, jumpa dekat bawah nanti. Assalamualaikum. Guys, kita dah berjaya turun. Alhamdulillah. Dalam keadaan jalan licin ni, tapi kita orang tak laju lah, slow je. Kita ikut tu lah, tipu. Baik-baik. Licin guys jalan, takut. Kiri tak? Kanan. Okay, kita dah sampai dekat arena Genting Sepah. Sikit lagi kita nak sampai Genting Highland guys. Genting Highland lah. Genting Highland. Alamak, jam pula. Baik naik motor boleh sikit-sikit. Oh, ada Jet Sadai. Ada Jet Fighter. Okay guys, kita dah sampai atas ni 17 darjah Celsius. Sekarang ni Ibon semua ada hujan. Kita selfie dulu. Kita selfie dulu guys. Okay dah cukup banyak sangat buat apa. Okay tak guys? Okay tak guys? Tunjuk guys, 16. Tunjuk tu guys. Nampak? 16. Jadi kita nak balik. Kuat dengan kuat dan tengok pokok. Itulah. Jom. So kita orang nak gerak balik. Bye bye. Okay, kita on the way turun daripada atas. Kita berhenti dulu kat tepi ni. Kita ada tempat macam ada itulah kawasan ni. Sekejap kita nak tengok video. View kita nak tengok view KL. Tu guys, KL. Nampak menara-menara.
Gila. Yuk, yuk. Guys, kita berhenti dulu dekat Shell mana ni? Sungai Besi. Kita buka baju hujan sebab dah hujan lah. So dalam perjalanan ke Melaka, tu ada benda lalu tu. Mungkin malam kot, pukul 9 lebih 10 sampai Melaka. Jumpa kat Melaka kan dia. Okay guys, lepak, kita rehat kejap. Sekarang kita dekat baru keluar tol Aikro Aikro. Ni nak Log pergi- 130. Kita nak pergi cari homestay. Nak tidur. Ya, kira tak terajak guys. Mereka tengok lampu. Kita menuju ke homestay dekat Bandar Hilir. Sikit lagi sampai. Tak sampai yang ramai. Assalamualaikum. Assalamualaikum okay guys, kita dah sampai dekat homestay kita. So kita tengah aku tuan rumah bagi kunci. Ni dah aku review sikit. Sikit je lah, esok lah baru nampak dengan jelas. Inilah keadaan homestay. Bersih. Biasa lah. Okay, kita tunggu kunci rumah. Hai. Okay guys, aku dah penat. Aku bagi Den kan buat review homestay. Okay kan? Okay guys, nama homestay ni Teratak Kasih, area Bandar Hilir. Ni alhamdulillah lah, ada nasi, ada pagar. Selamatlah untuk letak motor. Kereta tepi ni total 3 biji boleh parking. Okay, homestay dia memang kemas. Masuk-masuk korang dah disajikan dengan pemandangan bangunan merah. Okay, dan masuk tak besar, tak ada sofa, tak ada apa, tapi bilik semua fully aircon. Ni dah ada katil queen. Bilik kedua single ada 2. Bilik ketiga single 1. Tak buka lampu gelap nampak. Memang kemas. Dapur semua bagi aku komplit lah. Nampak. Oh, panas-panas right. Tuan rumah dah sediakan air batu. Nampak. Mesin basuh pun ada. Kita tengok toilet dia macam mana. Toilet dia bersih. Macam zaman dulu-dulu nampak. Pakai gayung. Review toilet sekali. Kadang-kadang orang ni nak review, dia mesti kalau yang nak datang ni, kalau boleh toilet tu yang paling bersih. Okay, nampak memang kemas. Aku akan cuba usahakan untuk cuba buat 1 atau 2 kalau ada duit. Tu je cerita dia. Okay. Alamak kentoi. Alah. Sensor nanti lep Okay Selesa lep Selesa. Yang aku nak tidur.